kuliah kali ini kita akan bincangkan tentang keabsahan dan kebolehpercayaan, peranannya dalam penyelidikan. Ada dua perkara, satu keabsahan, yang kedua kebolehpercayaan. Secara umumnya keabsahan dan kebolehpercayaan ni dia adalah berkaitan dengan instrumen penyelidikan kita. Sama ada instrumen penyelidikan itu adalah soal selidik untuk kajian tinjauan berbentuk kuantitatif atau kajian-kajian yang berbentuk kualitatif. Contohnya kita nak sahkan bahawa soalan temubual atau soalan-soalan yang kita nak kemukakan semasa temubual itu benar-benar mengukur apa yang kita nak ukur atau benar-benar menjawab objektif kajian kita. Okey, perlahan-lahan kita tengok slide yang kedua. Apa maksud keabsahan dan kebolehpercayaan? Dia, perkara pertama yang paling penting adalah dia simbol kesempurnaan sesuatu penyelidikan. Maknanya kalau kita nak buat penyelidikan, kita nak memaksimumkan kita punya ketepatan dan kita nak meminimumkan kita punya kesalahan. Perkara yang pertama yang kita kena buat adalah setelah kita bina instrumen, kita kena semak instrumen tu dari segala sudut, dari semua sudut, sama ada daripada laras bahasa dia ataupun item-item soalan-soalan yang kita nak tanya tu betul-betul mesti kita tanya, ada sebab kita tanya, kenapa kita tanya, ada justifikasi mengapa kita keluarkan soalan tu. Dan justifikasi itu bukan datang daripada kita. Kita tulis, kita ubah soal, kita buat sendiri, and then benda tu disahkan oleh pakar-pakar untuk semak. Pakar-pakar ni ada dua, satu pakar dalam sistem, yang satu lagi pakar yang pakar sebagaimana pakar-pakar yang terdiri daripada mereka-mereka yang berkaitan dengan bidang yang kita nak kaji. Tengok takrifannya. Keabsahan dan kebolehpercayaan adalah kaedah yang digunakan bagi membuat anggaran kebolehpercayaan skor ujian ditentukan oleh takrifan tepat atribut yang diukur beserta dengan sumber ketidaktekalan yang mungkin timbul dalam mengukur atribut berkenaan. Apa maksud atribut? Atribut itu adalah responden kalau bagi kajian kuantitatif, atau informant bagi kajian kualitatif. Maknanya orang yang kita nak bagi kat soal selidik tu, orang yang kita nak dapatkan data daripada dia, orang yang kita nak tanya soalan tu, dia kita sebut sebagai atribut. Maknanya bila kita nak buat soal selidik, apakah soalan-soalan yang kita buat itu betul-betul berkaitan dengan atribut, dengan responden yang kita nak tanya tu. Berkaitan tu bukan dari sudut kandungan dia saja, maknanya dari semua sudut. Kalau kita nak tanya atau soal selidik kita tu nak tanya budak-budak tadika, maknanya apakah laras soalan kita tu sama dengan pemikiran budak-budak tadika, bahasa yang kita gunakan tu sama dengan pemikiran budak-budak tadika. Maknanya kalau kita bagi tu tak adalah budak-budak tu terpinga-pinga tak faham, tak. So kat situlah disebut sebagai atribut. Apa dia atribut? Atribut ni adalah responden yang kita nak tanya tu, atau informant yang kita nak tanya tu, yang kita nak edar soal selidik tu. So keabsahan dan kebolehpercayaan adalah kita nak pastikan bahawa item-item yang kita nak kemukakan kepada atribut benar-benar berkaitan dengan atribut, benar-benar nak mengukur atribut, benar-benar nak mengukur responden dengan sumber ketidaktekalan yang mungkin timbul dalam mengukur atribut berkenaan. Maknanya ada pelbagai kemungkinan bila kita nak tanya seseorang atau kita nak kemukakan soal selidik kepada seseorang. Mungkin dia boleh jawab, mungkin dia tak boleh jawab, mungkin dia faham dan mungkin dia tak faham. Contohnya kita bagi satu soalan tentang iman kepada pelajar-pelajar sekolah menengah. Kita bagi kepada pelajar yang sama, sebahagiannya faham dan sebahagiannya tidak faham. Tetapi apa yang kita nak buat adalah kita nak mengurangkan kadar ketidakfaham itu. Macam mana kita nak kurangkan adalah kita ambil soalan yang kita nak kemukakan tu, kita semak, kita buat satu ujian, dinamakan ujian skor, untuk kita nak dapatkan nombor-nombor tertentu yang menunjukkan bahawa soalan kita itu sudah melepasi taraf ataupun melepasi tahap yang boleh digunakan untuk mengukur apa yang kita nak ukur, atau melepasi tahap melepasi tahap yang sepatutnya. Maknanya soalan kita tu mengikut jadual-jadual sekian
dia dah duduk dalam keadaan yang kalau dah sah, dah boleh dah sah dan boleh percaya. Kalau kita dapatkan data daripada tu pun benda tu dah boleh percaya. Maknanya kalau budak tu jawab soalan kita, jawapan kepada soalan kita tu atau jawapan kepada responden tu boleh dipercayai. Okey, faham Jelasnya yang dimaksudkan dengan takrifan tepat atribut yang diukur berserta dengan sumber ketidaktegalan yang mungkin timbul dalam mengukur atribut kenaan adalah, pertama sekali tujuan dia, kita nak pastikan kesesuaian dan ketepatan item dengan responden. Okey, responden tu adalah atribut. Ujian kesahihan ini akan membuang item-item yang boleh mengganggu kefahaman responden dalam memahami item. Maknanya bila kita dah buat soalan-soalan selidik, soalan tu kita kena semak melalui satu skor ujian. Maknanya bila skor ujian kita pada soalan itu melepasi tahap-tahap tertentu, maknanya kita dah boleh turun collect data, kita dah boleh edarkan kepada responden. Maknanya dia dah sesuai dengan atribut yang kita nak ukur. Dan bila kita dapat skor ujian tu, kita akan dapati bahawa dalam skor ujian tu ada item-item yang tidak menepati atau tidak sesuai dengan atribut. So pada ketika itu kita kena buang. Faham? Okey. Maknanya dia nak pastikan kesesuaian dan ketepatan item dengan responden. Ujian kesahihan ini akan membuang item-item yang boleh mengganggu kefahaman responden dalam memahami item. Yang kedua, penilaian kepada suatu ujian sebagai alat pengukuran tertumpu kepada dua isu yang berkaitan, iaitu kebolehpercayaan dan kesahihan skor ujian atau kesahihan inferen berasaskan skor ujian. Maknanya bila kita nak ukur kesahihan dan kebolehpercayaan instrumen, dia ada prosedur-prosedur tertentu dan dia ada formula-formula yang tertentu yang kita boleh rujuk dan kita jadikan sandaran. Banyak buku-buku rujukan yang dah letakkan jadual yang menunjukkan tahap-tahap skor, yang mana sederhana, yang mana tinggi, yang mana rendah, yang ataupun skor ujian atau angka-angka yang menunjukkan bahawa okey, soalan ni dah boleh tanya, soalan ni masih lagi lemah, soalan ni sederhana, soalan ni perlu diperbaiki. Ada banyak. Kalau kita rujuk kepada tesis-tesis lama, benda tu, perkara tu kita boleh jumpa perkara ni. Okey, so ia adalah berkaitan dengan kebolehpercayaan dan kesahihan skor ujian atau kesahihan inferen berasaskan skor ujian. Maknanya soalan kita tu bila kita rujuk kepada formula-formula tertentu yang kita jadikan sumber sandaran, maknanya dia akan menentukan tahap kebolehpercayaan. Sama ada kita dah boleh edar soalan selidik tu atau kita kena hold dulu dan kita baiki item-item yang kita nak, yang dilihat lemah berdasarkan kepada skor ujian. Cuba baca balik, boleh kan? Praktisnya, pengukuran ujian tidak pernah mencapai kesempurnaan tulen. Setiap skor ujian memperlihatkan pengaruh daripada dua faktor utama. Pertama, faktor yang memberi sumbangan kepada ketekalan ciri-ciri stabil individu atau atribut yang ingin diukur. Yang kedua, faktor yang memberi sumbangan ke arah ketidaktekalan bentuk atau sifat individu dalam keadaan yang boleh mempengaruhi skor ujian tapi tak ada kaitan dengan atribut yang diukur. Dia nak cerita macam inilah. Kita tak boleh nak pastikan bahawa instrumen yang kita nak gunakan tu perfect sepenuhnya, tak boleh. Ada dua kemungkinan. Pertama, kita dah lalui semua proses kebolehpercayaan dan kita dah dapat skor ujian yang baik dan bagus, tapi untuk nak sampai kepada atribut, ada kemungkinan atribut boleh faham dan ada kemungkinan atribut tak boleh faham. Itu normal, itu biasa. Apa yang kita perlu buat adalah kita kena maksimumkan kita punya penggunaan prosedur, maksimumkan selagi yang boleh untuk kita nak selaraskan atau sesuaikan soalan yang kita nak edar ni, yang kita nak tanya ni dengan orang yang kita nak tanya, yang kita sebut sebagai atribut tadi. Okay, faham ya? Kita tengok slide seterusnya. Umumnya alat pengukuran yang dinilai tinggi, yang saya sebagai mana yang saya sebut tadi, kebolehpercayaannya iaitu mampu menghasilkan skor yang bertekalan.
tidak semestinya mampu menjadikan pengukuran yang boleh dianggap sahih mengukur perkara yang sepatutnya diukur. Cerita dia macam ni. Maknanya kalau bila kita dah bina instrumen, kita dah rujuk setiap instrumen tu dalam formula-formula tertentu. Daripada formula-formula tu nanti keluar apa yang kita sebut sebagai nilai alfa kerombak yang menentukan tahap soalan kita berada di mana. Dan apabila dia punya tahap ataupun skor dia tinggi, maknanya tahap taraf kebolehpercayaan dia tinggi. Apabila skor dia rendah, maknanya taraf kebolehpercayaan dia rendah dan item itu perlu diperbaiki. Meskipun dia tinggi, tapi dia tak semestinya tepat. Okey, tapi kita nak memaksimumkan ketepatan itu selagi kita boleh, dan selagi kita boleh kita nak meminimumkan kesalahan. Boleh faham okey. So, itu kesahan dan kebolehpercayaan secara umum. Nanti kita dah turun fieldwork, kita dah nampak dia apa dia kajian rintis, apa dia nilai alfa kerombak dan sebagainya. Bila kita turun fieldwork nanti, ataupun bila kita dah betul-betul nak buat penyidikan, kita akan jumpa benda-benda ni semua. Tajuk seterusnya dalam kuliah ini adalah tentang teori kesahan dan kebolehpercayaan klasik. Umumnya sama je lah, dia nak cerita tentang mengoptimumkan item melalui semakan yang berturutan. Tujuannya adalah nak meminimumkan kesalahan. Teori kebolehpercayaan klasik mengklasifikasikan faktor yang mempengaruhi skor ujian kepada dua komponen, iaitu skor sebenar dan ralat pengukuran. Maknanya dalam teori kesahan dan kebolehpercayaan klasik ada dua faktor yang mempengaruhi kita punya ketepatan soalan. Pertama sekali, skor yang kita perolehi atau nilai-nilai yang kita perolehi daripada ujian yang kita lakukan pada item yang kita nak tanya tadi tu. Kemudian ada kemungkinan ralat. Ralat ni kadang-kadang kita dah buat apa yang sepatutnya kita buat, tapi responden masih lagi tak faham. Ralat tu kadang-kadang ada pelbagai faktor yang menyebabkan responden tak faham. Kadang-kadang kita dah cerita, umpamanya kita buat tentang kajian berkenaan dengan maqasid syariah dalam pendidikan. Kita cerita tentang kejayaan kerajaan mengaplikasikan nilai-nilai maqasid syariah dalam pendidikan, tetapi ada sentimen atau elemen-elemen lain yang mempengaruhi responden yang menyebabkan dia tak nampak apa yang kita nak tanya itu. Apa yang dia nampak adalah apa yang kita nak buat ni salah, so dia hukum secara keseluruhan. Itu kita tak boleh nak elakkan. Matlamat utama teori kebolehpercayaan klasik adalah untuk membuat anggaran tentang ralat pengukuran dan cara memperbaiki satu ujian agar ralat pengukurannya dapat diminimumkan. Sebab bagaimana saya sebut selalu, kita tak boleh nak dapat satu instrumen yang sempurna. Apa yang kita boleh buat adalah nak mengoptimumkan. Maksud mengoptimum tu apa dia? Seboleh-bolehnya kita nak sesuaikan soalan yang kita nak tanya dengan orang yang kita nak tanya dari semua peringkat. Kalau kita nak tanya budak tu budak sekolah menengah, kita kena tanya dia sendiri, apakah soalan ni bertepatan dengan dia. Dia boleh tak jawab soalan ni? Dia faham tak soalan ni? Ada tak benda-benda yang boleh mengganggu kefahaman dia terhadap soalan ni? Habis kita tanya pula cikgu dia, apakah dia dah belajar benda ni? Kemudian apakah cikgu dia faham tentang ni? Apakah cikgu dia rasa bahawa anak murid dia boleh jawab tentang benda ni? And then daripada tu pula kita tanya pula orang bahasa, apakah bahasa ni sesuai untuk pemikiran pelajar-pelajar yang seperti ini. So semua kita kena tanya semua orang untuk nak kita dapatkan satu soalan yang boleh mengukur apa yang kita nak ukur. Tujuan supaya apa? Supaya kita nak meminimumkan kesalahan. Yang kedua adalah kita tak nak buang masa. Kita buat research short sendiri. Kita ikut bahasa apa yang kita rasa betul, dan kita tanya apa yang kita rasa nak tanya, dan kita tak tahu budak tu orang responden yang nak jawab tu faham atau tak faham. Okey. Pertama sekali, yang tadi tu satu kelompok kita tanya orang yang berkaitan dengan responden yang kita nak tanya. Yang disebut dalam slide ni adalah kita masukkan item-item tu dalam formula-formula tertentu dan dia keluar satu skor tertentu. Maknanya bila skor tu keluar, and then bila nampak lemah kita baiki, kita hantar balik. Nampak lemah kita baiki, kita hantar balik. So tujuan ni
optimumkan item melalui semakan yang berterusan sampailah kita puas hati, sampailah penyelia kita puas hati, dan sampai semua orang puas hati, dan barulah kita soal hidup. Mana kalau berlaku juga kesalahan, itu kita tak boleh nak buat apa-apa. Terdapat dua persoalan yang relevan dengan penggunaan dan interpretasi maklumat yang berkaitan dengan kebolehpercayaan suatu ujian. Pertama, selain perlu mengetahui cara membuat anggaran kebolehpercayaan, pengguna ujian juga perlu mengetahui cara maklumat tentang kebolehpercayaan diguna bagi menilai, menginterpretasi, memperbaiki ujian berkenaan. Tak cerita tu samalah sebagaimana saya cerita dalam slide sebelum ni. Kita kena gunakan semua perkara yang kita rasa boleh nak baiki kita punya instrumen, sehinggalah kita dapat satu instrumen yang betul-betul bersih, clear dan tak menjadi kontroversi atau tak menjadi pertikaian orang. Nak kata perfect tak boleh perfect. So kita guna macam-macam cara. Okey. Walaupun ujian yang boleh dipercayai itu sememangnya lebih tepat daripada ujian yang rendah, walaupun ujian yang boleh dipercayai itu padanya tahap kebolehpercayaannya tinggi, sememangnya lebih tepat daripada ujian yang rendah kebolehpercayaannya, kita masih menghadapi kesukaran untuk mengurai ketekalan skor sesuatu ujian semata-mata berasaskan maklumat tentang kebolehpercayaannya. Kita dah cerita tadi, maknanya kita takkan dapat satu instrumen yang sempurna, tapi kita berusaha untuk dapatkan satu instrumen yang bersih untuk kita puas hati, dan untuk orang yang ditanya pun puas hati. Dia tak ada boring. Maknanya sebab tu lah bila kita buat instrumen soal selidik atau instrumen untuk membual ni, kita kena pastikan semua aspek. Aspek soalannya, aspek bahasanya, aspek masa yang dia nak jawab, aspek berapa banyak soalan yang kita nak tanya. Dia merangkumi semua. Dia merangkumi semua aspek. Dia bukan kira tentang mentang-mentang kita ni daripada universiti atau daripada universiti penyelidikan, dan kita nak tanya benda yang kita rasa nak tanya, kita letak sampai 125 soalan. Kau mesti jawab. Tak boleh macam tu. Dia ada psikologi dia. Dia ada jiwa dia. Okey, faham. Next. Yang kedua, selain digunakan untuk mengukur atribut khusus, ujian juga digunakan untuk meramal kedudukan individu berasaskan pemboleh ubah ke kriteria. Maksudnya macam tu jugalah, samalah. Maknanya kita kena buat apa, semakan berlapis-lapis untuk kita nak rasa kalau macam ni macam ni keadaan dia, kalau macam ni macam ni keadaan dia, macam ni keadaan dia. Bila rendah, so kita kena perbaiki semua sudut sampailah kita puas hati, penilai kita puas hati. Kemudian kita hantar pula benda tu kepada pakar untuk semak. Kalau dah pakar semua puas hati, kalau jadi juga ralat, itu di luar kawalan kita lah. Kegunaan koefisien kebolehpercayaan. Jika segala-galanya serupa, kita perlu menganggap ujian yang tinggi kebolehpercayaannya adalah lebih baik daripada ujian yang rendah kepercayaannya. Selain menyediakan maklumat yang menyatakan kesan skor sebenar dan ralat pengukuran, koefisien kebolehpercayaan digunakan dengan dua cara, iaitu menetapkan jeda keyakinan, menyediakan anggaran kesan ketidakbolehpercayaan terhadap korelasi antara skor ujian dan kriteria yang diminati. Ini berbalik macam apa yang saya cerita dalam slide tadi lah, slide sebelumnya. Kita secara umumnya kita tengok bila kita dah baiki, kita masuk balik dalam pilot test atau kita masuk balik dalam ujian untuk nak dapatkan nilai alfa. Makna yang tinggi tu kita boleh pakai, yang mana rendah tu kita buang. Senang, habis cerita. Dan kat situ kita dah boleh confident. Fokus untuk kesahan dalam pendidikan pengajian Islam. Dia ada beberapa perkara yang kita nak sentuh. Secara umum dia sama. Tujuannya objektif dia adalah soalan-soalan yang kita bina dalam instrumen survey itu, kita harapkan kita berusaha supaya dia bersih, tepat dan benar-benar mengukur apa yang nak diukur. Cuma sejauh manakah ujian itu mampu melaksanakan peranan pengukuran dengan sempurna, ia menentukan sejauh mana skor diperoleh dalam penggunaan ujian berkenaan boleh membantu dan buat suatu keputusan dengan tepat. Ini kita nak cerita tentang, cuma bila kita masuk item-item pengajian Islam dalam formula-formula yang ditetapkan atau formula-formula yang disebut sebagai nilai alfa kerombak, memang susah kita nak dapat tepat, sebab dia tak ada
sistem ni, perisian ni, dia tak ada cerita tentang Islam. Dia tak mengukur benda-benda yang bersifat rohani, dia tak spiritual, benda-benda dalaman dia tak boleh nak ukur. Kalau boleh ukur pun mungkin boleh dipertikaikan. So apa yang kita kena buat adalah strategi pensahihan sedemikian bagaimanapun tidak mungkin diguna bagi menilai kesahihan suatu ujian dalam pengajian Islam. Maknanya kita boleh ambil nilai dalam alfa kerombak yang kita dah buat melalui kajian rintis, tapi soalan-soalan yang kita nak tanya tu sebelum kita masuk kajian rintis tu, kita kena hantar kepada pakar-pakar yang berkaitan. Kalau kita nak tanya tentang iman, kita kena hantar kepada pakar yang berkaitan dengan akidah. Kalau kita nak cerita tentang syariah, kita hantar kepada pakar-pakar akademik dalam syariah dan sebagainya. Ini kerana bagi kebanyakan atribut atau ciri-ciri dalam pengajian Islam, maknanya responden, orang-orang yang kita nak tanya dalam bidang pengajian Islam ni seperti jujur, iman, faham baca, dia tak ada satu piawaian yang standard. Maknanya tak boleh diukur sistem orang putih lah, kena cerita kan. Kita kena ada sistem sendiri. Sistem apa? Sistem semakan pakar. Dan kita buatlah satu borang pakar semak. Soalan ni kita ambil daripada mana? Okey, soalan ni daripada tema sekian. Soalan ni daripada sub tema sekian. Siapa cakap tema ni ada sumber-sumber rujukan. Apa soalan dia? Soalan dia macam ni. Okey, kita bagi skill skala dekat dalam borang kita tu, skala 1, 2, 3, 4, 5. Maknanya pakar yang semak tu dia letak kita punya jenis item, jenis soalan tu dekat mana. 1 sangat lemah, 2 lemah, 3 sederhana, 4 kuat, 5 sangat kuat. So dia tanda dekat mana. Kalau dia tanda dekat lemah, lepas kita letak ujung dalam borang tu komen apa benda yang lemah kat situ. So daripada situlah kita dapat membantu kita nak membersihkan kita punya item. Tujuan sebab apa? Tujuan kita tak nak tanya benda-benda yang tak sepatutnya kita tanya, atau soalan-soalan yang kita nak tanya tu tak menyentuh sensitivity, atau kita nak tanya benda-benda yang kita nak tanya sahaja. Tak ada pengaruh emosi, tak ada pengaruh parti, tak ada pengaruh sentimen dan sebagainya, kan? Kita nak nilai seseorang tu secara objektif. Apa lagi ni? Ini bermakna ahli penyelidik yang terlibat dalam pembinaan dan penggunaan ujian dalam penyelidikan Islam perlu menggunakan kaedah tidak langsung, bagaimana saya sebut tadi, bagi menentukan kesahihan ujiannya. Contohnya, semakan pakar di pelbagai peringkat. Tujuannya adalah untuk nak sahkan ujian pengajian Islam, untuk nak sahkan soalan yang kita nak tanya. Penentuan kesahihan ujian pengajian Islam sebahagiannya adalah bersifat subjektif. Iman, semua ini tentang subjektif, dan banyak bergantung kepada pertimbangan penyelidik itu sendiri. Apakah pemberat yang perlu diberikan terhadap setiap bukti yang mungkin diperoleh. Maknanya kalau kita nak tanya soalan-soalan dekat orang-orang Islam ni, kita kena pastikan bahawa soalan tu benar-benar relevan. Kalau kita nak cerita tentang, contohnya salah satu daripada item kita nak tanya tentang saya pernah melakukan seks bebas misalnya, maknanya nampak macam simple, tetapi soalan tu mesti ada justifikasi yang kuat. Daripada mana soalan tu datang? Kenapa tiba-tiba ada seks bebas dalam kalangan orang Islam? Mesti ada satu reference, satu rujukan yang menunjukkan bahawa pada kebanyakan masa, pada kebanyakan waktu, orang Islam yang di zaman sekarang ni sudah seolah-olah bersama yang telah melaksanakan apa yang tersebut dalam hadis, berpakaian tapi telanjang, kemudian berfoya-foya. Dah ada satu contoh tu, barulah kita boleh keluar benda tu. Maknanya justifikasi kepada soalan tu mesti betul-betul daripada sumber yang ada authority. Bukan kita seronok sendiri buat item, buat soalan dalam soal selidik tu. Contohnya boleh baca sendiri. Menilai kesahihan kandungan. Sehingga kini kita masih belum mempunyai sebarang kaedah penilaian statistik untuk diguna bagi menilai kesahihan kandungan. Penentuan kesahihan kandungan sesuatu alat ujian adalah bergantung kepada pertimbangan subjektif. Sejauh manakah sesuatu ujian itu menyediakan sampel yang mencukupi tentang satu domain. Sebagaimana yang saya sebut tadi lah, kita sendiri yang create benda tu. Kita buat subtema, kita tema, kita teori, kita buat skill, kemudian kita buat komen. Dan sampailah kita rasa macam penyelia kita puas hati, kita pun puas hati, barulah kita masuk dalam pilot test. Barulah kita buat pilot test. Pilot test pula kita tak boleh nak,
kita dah tahu dah, saya dah sebut tadi bahawa pilot test tu memang tak boleh nak ukur apa yang dari sudut keislaman ni. Kita nak tengok laras bahasa dia, ketepatan masa dia dan perkara-perkara yang bersifat teknikal yang lain. So kan konten ni kita mesti rujuk kepada pakar. Kalau pakar ni, kalau dari sudut kalau kita nak tanya budak sekolah menengah, pakar kat situ mestilah bukannya profesor, tak, dia mestilah daripada cikgu-cikgu yang dah lama berkhidmat, panitia pendidikan Islam dia, dasar dia, PPD, JPN yang ada kaitan dengan pendidikan Islam tu, dia pakar. Jangan bila sebut pakar ni mesti profesor, mesti datuk, mesti Tan Sri, mesti tu, tak. Dia ikut isu dan dia ikut responden siapa yang kita nak tanya. Kalau kita nak tanya tentang maqasid syariah dalam kalangan penjawat awam, so kita kena tengok penjawat awam dalam bidang apa, pendidikan. So kita rujuk pada orang ataupun ekspertis atau pembuat dasar dalam pendidikan. Jangan kita pergi rujuk dekat profesor, tak. Tapi profesor atau profesor madya atau doktor atau academician ni bolehlah jadikan mereka itu sebagai salah seorang daripada pakar. Tetapi pakar yang sebenar dia duduk di bidang yang berkaitan. Prosedur asas bagi menilai keabsahan kandungan terdiri daripada 3. Pertama sekali, kita menghuraikan kandungan konstrak, menetapkan bidang kandungan, bandingkan struktur ujian dengan kandungan dhamir. So dia sebagaimana yang saya sebut tadi lah, maknanya kita kena buat kita kena create satu sistem sendiri. Kemudian dengan pertimbangan kita dan penilai kita lah, kita boleh hukumkan bahawa berdasarkan kepada kita punya insting, berdasarkan kepada kebenaran penilai kita, berdasarkan kepada persetujuan pakar, dan kita boleh buat satu keputusan bahawa soalan ini sudah memadai untuk mengukur apa yang kita nak ukur. Maksudnya soalan itu semua kita masukkan dalam, kita hantar untuk buat pilot test. Lepas kita buat pilot test, kita akan dapati nilai-nilai tertentu dari sudut nilai alfa, krombat dan sebagainya. Dan kalau tinggi maka kita boleh gunakan, kalau rendah kita baiki. Kalau kita boleh buang, kita buang. Kalau kita baiki, kita baiki. Setakat tu dulu kuliah untuk kali ini. Ingat semua orang boleh faham. Dia memang susah sikit, memang sukar sikit, tapi kita kena ingat proses keabsahan kandungan ni dia sangat-sangat penting. Kalau kita punya instrumen soal selidik tak melalui proses ini, kalau kita punya soal selidik bukan melalui proses ini saja, dia mesti dilihat melalui proses ni. Maknanya proses semakan kita punya instrumen ni mesti ditulis dalam laporan penyelidikan. So bila kata-kata instrumen kita survey, survey kita ni siapa yang semak survey kita, kita ambil daripada mana sumber survey kita, soalan-soalan tu, teori mana yang kita pakai, indikator mana yang kita pakai. So dia mesti nampak. Maksudnya bila kita buat, maknanya bila kita nak buat instrumen, perkara pertama yang kita kena ada adalah teori. Daripada kumpulan-kumpulan teori itu kita membina indikator. Daripada indikator yang kita dah kumpul, kita dah sortkan, kita bina soalan. Daripada soalan-soalan yang kita dah bina, kita dah buat tu, kita masukkan dalam kita hantar semakan pakar. Dan semakan pakar, lepas selesai semakan pakar, kita hantar buat pilot test. Lepas tu baru kita boleh collect data. So proses-proses tu, step by step tu, kita bukan sahaja kita kena buat, dan kita mesti dilihat buat, dan mesti ditulis dalam laporan penyelidikan atau tesis dan sebagainya. Okey, terima kasih. Kita boleh berhenti kat sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.